Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat datang ke podcast Institut Aminuddin Baki, Cawangan Genting Highland, bersama saya, host podcast pada hari ini, Zanariah binti Lazim. Episod podcast pada hari ini dikendalikan oleh Jabatan Penilaian dan Pentaksiran Institut Aminuddin Baki, Cawangan Genting Highland. Sebelum itu, izinkan saya kongsikan serba sedikit fungsi Jabatan Penilaian dan Pentaksiran atau dikenali sebagai JPP. Sebagai satu jabatan yang bertanggungjawab memberi latihan dan konsultasi berkaitan yang pertama, kursus pengurusan pentaksiran berasaskan sekolah. Yang kedua, kursus pemantapan penilaian bersepadu pegawai perkhidmatan pendidikan. Dan yang ketiga, kursus penilaian program. Selain itu, JPP juga menguruskan program pentaksiran seperti Certified Coach dan Certified Trainer. Juga program pentauliahan kepada warga Kementerian Pendidikan Malaysia dalam dan luar IAB. Baik, penonton semua, topik hari ini sangat menarik bagi penonton, terutamanya ibu bapa, khususnya warga pendidik, iaitu amalan terbaik penjaminan kualiti pentaksiran bilik darjah. Hari ini kita bertuah kerana bersama-sama saya hari ini seorang pemimpin sekolah yang luar biasa hebat, Guru Besar SK Bandar Sungai Buaya, Puan Sharifah binti Arsyad. Sekolah beliau sering menjadikan showcase pentaksiran bilik darjah sebagai inisiatif menghargai komitmen guru dan meraihkan potensi murid. Jom kita kupas rahsia kejayaan ini. Puan Sharifah, selamat datang ke podcast kami. Apa khabar Puan hari ini? Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Puan kerana sudi hadir bersama saya hari ini. Jadi sebelum kita mula, boleh Puan kongsikan sedikit latar belakang Puan dan sekolah SK Bandar Sungai Buaya. Silakan Puan. Okey, terima kasih. Saya Sharifah binti Arsyad. Saya merupakan Guru Besar di SK Bandar Sungai Buaya. Saya telah berkhidmat selama lebih kurang 30 tahun. Sepanjang perkhidmatan tersebut, saya berada di kawasan luar bandar. Saya telah menjadi Guru Besar selama 8 tahun, yang mana di Bandar Sungai Buaya saya baru 5 tahun berkhidmat di situ. Bandar Sungai Buaya terletak di daerah Hulu Selangor, dibina pada tahun dan dibuka pada tahun 2002. Kami mempunyai kekuatan seramai 72 orang guru dan 1088 orang murid. Kami ada 3 aliran lah di sekolah Bandar Sungai Buaya. Kita ada aliran perdana, kita ada pendidikan khas, dan kita ada murid-murid dari prasekolah. Itu sedikit daripada saya untuk pengenalan sekolah kebangsaan Bandar Sungai Buaya. Jadi daripada penerangan Puan tadi, ini adalah tahun kedua sekolah yang Puan berkhidmat sebagai Guru Besar. Iya, ini merupakan sekolah kedua saya sebagai Guru Besar. Terima kasih Puan. Terkini, sejak pengumuman Kementerian Pendidikan Malaysia dalam memperkasa pentaksiran bilik darjah ataupun PBD, banyak sekolah telah mengambil inisiatif untuk mengukuhkan pelaksanaan PBD selaras dengan kehendak dasar. Namun begitu, masih terdapat kekeliruan dari segi kefahaman guru tentang PBD dan keseragaman pelaksanaan PBD. Oleh itu, menarik untuk kita ketahui bagaimana PBD dilaksanakan di sekolah SK Bandar Sungai Buaya sendiri. Silakan Puan. Okey, baik ya. Untuk pelaksanaan PBD di Sekolah Kebangsaan Bandar Sungai Buaya, yang mana nama ringkasnya kita panggil Sebaya. Sebaya. Iya, Sebaya. Ya. Okey, di sini untuk pertama sekali benda yang perlu kita lakukan, kita perlulah merancang PDP terlebih dahulu. Sebab merancang PDP ni adalah perkara biasa bagi guru-guru. Setiap hari guru-guru perlu merancang, kan? Tetapi mereka kena merancang dengan tepat, supaya apa yang dirancang dapat dilaksanakan dengan betul. Dan juga mereka kena memikirkan apa kaedah pentaksiran. Itu perkara yang utama sekali untuk melaksanakan PBD.
Baik, ya, kita kena kenal pasti kaedah yang sesuai untuk kita laksanakan. Selepas kita berjaya merancang, kita perlu laksanakan apa yang telah kita rancang. Di situlah kita terjemahkan apa yang kita rancang dalam bilik darjah. Ya, dalam bilik darjah bersama-sama dengan murid kita yang ada di dalam kelas tersebut. Baik, semasa menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah, kita sentiasa mentaksir sebenarnya. Kaedah yang telah kita tentukan sebelum ni tadi, kita nak laksanakan dalam bilik darjah. Pentaksiran tidak berlaku hanya satu hala. Pentaksiran boleh jadi kepada pelbagai jenis cara. Okey, untuk pentaksiran ada 3 keadaan yang biasanya kita gunakan, iaitu lisan, pemerhatian dan juga bertulis. Okey, pentaksiran juga boleh berlaku di antara murid dengan murid. Kita boleh lihat masa aktiviti yang mereka jalankan. Antara guru dengan murid, bagaimana kita nak mendapatkan info ataupun maklum balas daripada murid. Dan juga kita boleh dapatkan pentaksiran melalui bertulis. Seterusnya, setelah kita laksanakan PDP, kita dah jalankan pentaksiran, apa yang kita perlu buat seterusnya? Kita perlulah merekod apa yang telah kita dapat sepanjang pengajaran dan pembelajaran kita tadi. Apa gunanya kita merekod? Untuk kita analisa semula hasil daripada pentaksiran yang telah kita jalankan. Kemudian, daripada analisa yang telah kita buat, kita perlu menjalankan tindak susulan untuk murid-murid yang belum menguasai apa yang kita nak buat seterusnya sebenarnya. Ya, Okey. Daripada penerangan Puan tadi, saya nampak sebagai pemimpin sekolah, Puan memang sangat jelas tentang pelaksanaan PBD ini, dan saya pasti guru-guru di sekolah Puan memang tahu hala tujunya dan sentiasa on track. Tahniah Puan. Seterusnya, pentaksiran bilik darjah ataupun PBD telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai pendekatan alternatif kepada sistem peperiksaan tradisional, dengan tujuan menilai tahap penguasaan murid secara holistik dan berterusan. Namun, pelaksanaan PBD di sekolah menghadapi pelbagai cabaran. Jadi, dalam konteks ini, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh sekolah Puan dalam melaksanakan PBD? Silakan Puan. Okey. Dalam pelaksanaan memang banyak cabaran sebenarnya. Ya, memang banyak cabaran di sekolah. Yang pertama sekali, bagaimana kita nak memberi pemahaman sebenarnya, pemahaman konsep PBD itu sendiri. Yang pertama, kepada guru. Yang kedua, dalam kalangan ibu bapa. Dan yang ketiga, kepada murid itu sendiri. Apa yang mereka kena faham sebenarnya, apa maksud PBD tersebut, bagaimana PBD dilaksanakan. Jadi, bagaimana kita nak memahamkan generasi yang berorientasikan peperiksaan satu masa dulu. Sebab kita telah ditanamkan sebenarnya sistem pembelajaran kita berorientasikan peperiksaan. Jadi kita nak mengubah minda supaya kita tolak peperiksaan, kita pergi kepada penilaian yang berterusan. Jadi kita perlukan guru yang komit sebenarnya untuk memahami. Sebab faham dulu, baru kita boleh jalankan. Dan kita nak kena fahamkan ibu bapa, supaya mereka dapat membantu kita menjalankan PBD dengan lebih baik. Seterusnya, antara isu lain, kekangan lain kami, jumlah murid yang ramai dalam kelas. Dalam bilik darjah itu sendiri, kalau di Bandar Sungai Buaya, di Sebaya, kita ada lebih kurang 35 hingga ke 40 orang satu kelas. Sekelas, 40 maksimum. Ya, jadi ramai kan. Bila ramai, jadi agak sukar untuk guru mengenal dengan tepat murid mereka. Kalau untuk awal tahun tu, dia akan ambil masa sedikit. Sebab tu, macam kami di Sebaya, kami menggunakan kaedah guru ikut murid. Guru ikut murid. Ya. Kami ambil kaedah 2 tahap. Guru tahun 1 dia akan ikut murid tahun 1, ikut ke tahun 2, ikut ke tahun 3. Manakala tahun 4 dia akan ikut murid itu ke tahun 5 dan ke 6. Jadi proses untuk mengenal murid tu dapat kita atasi sebenarnya. Jadi kita dah kenal. Masa permulaan je kita kurang kenal. Jadi mudah untuk kita menjalankan pentaksiran kepada mereka. Seterusnya, waktu pembelajaran yang sedikit. Contoh muzik.
Hanya setengah jam je seminggu. Jadi kita nak mentaksir, waktu cuma setengah jam, murid ada 35. Cuba bayangkan bagaimana kreativiti guru diperlukan supaya mereka dapat menilai dengan tepat murid mereka. Okey, seterusnya aktiviti, bahan yang guru-guru perlu sediakan untuk mentaksir. Murid kita berbeza. Kita ada 3 kategori dalam bilik darjah. Kita ada murid yang berada pada tahap tinggi, yang pandai, pada tahap sederhana dan pada tahap yang lemah. Jadi bagaimana guru nak menjalankan pembelajaran terbeza tu sebenarnya dalam bilik darjah? Kan? Jadi dia kena, guru perlu kreatif untuk menuntut masa 60 minit untuk kita nak pastikan ketiga-tiga kategori murid kita dapat mencapai objektif yang kita dah sasarkan. Rasanya itu yang cabaran paling besar kepada guru. Bagaimana untuk menjadi kreatif dan kritis dalam menggunakan instrumen yang sesuai dan berkesan kepada murid. Sebab dengan murid yang ramai dan masa yang singkat. Itu yang pentingnya merancang. Situlah kita pentingnya merancang. Yang seterusnya isu kehadiran murid. Kehadiran murid ni saya yakin semua sekolah menghadapi isu yang sama. Sebab kalau dia tak hadir, bagaimana kita nak mentaksir? Kan? Dia tak hadir. Masalah apabila dia tak hadir dengan pengetahuan ibu bapa, dengan izin. Bagaimana kita nak melaksanakan tindakan seterusnya? Sebab bila kita hubungi ibu bapa, mereka tahu anak mereka ada di rumah. Dalam makluman. Dalam makluman. Jadi tindakan itu agak sukar. Jadi kita cuma boleh pujuk parents, pujuk ibu bapa supaya hantar anak mereka ke sekolah. Dia kena atasi masalah anak dia tidur lewat, anak dia tak berminat nak ke sekolah. Ibu bapa kena bantu kami. Berapa persen agaknya murid yang ada masalah ketidakhadiran dalam sekolah, Puan? Di Bandar Sungai Buaya kami ada dalam 10%. Banyak juga. Sebab dia dalam pengetahuan, itu yang menjadi isu. Dan ada satu kes di Bandar Sungai Buaya, murid tu duduk jauh, dia duduk di Gombak. Saya minta, sebenarnya saya dah hubungi ibu ayah dia supaya dia pindah ke Gombak, tapi ibu ayah dia tak nak. Dia nak juga di Bandar Sungai Buaya. Jadi apa pilihan yang kami ada? Sebab kita tak boleh nak arah untuk mereka tukar. Jadi kita terpaksalah cuba cara-cara yang lain supaya kita dapat atasi masalah tersebut. Itu antara isu kami di Bandar Sungai Buaya. Cabaran yang besar cabaran yang kami yang pertama tadi kelas yang padat, kemudian masa yang kekangan masa. Kaedah. Jadi kaedah untuk yang kaedah guru ikut murid tadi tu untuk mengatasi cabaran yang kelas terlalu padat tadi ya. Murid tak dapat nak mengenal guru, tak dapat nak mengenal murid dengan cepat. Jadi bila dia dah bawa 3 tahun, so dia kenal murid tu. Jadi agak senang untuk dia, sebab dia dah tahu murid dia ini kebolehannya, ini begini. Jadi mudah untuk dia untuk mentaksir murid tersebut. Saya pasti ramai penonton di luar sana mengalami cabaran ataupun isu yang sama seperti Puan Sharifah di Sebaya. Jadi inilah antara tips-tips yang dapat dikongsikan oleh Puan Sharifah untuk mengatasi cabaran sedia ada. Satu lagi soalan, Puan Sharifah, adakah terdapat ciri-ciri penolakan sendiri daripada guru-guru dari segi mental dan emosi sebelum Puan menerajui perubahan ini? Baik, untuk guru ikut murid tu sebenarnya pada peringkat awal memang ada bantahan, memang ada cabaran. Sebab guru beri alasan mungkin murid bosan dengan guru yang sama, kan? Yelah 3 tahun dengan murid yang sama. Mungkin dia kata murid tu dah bosan dengan dia, tapi saya kata kita kena cuba dahulu. Jadi istilah sebenarnya murid bosan dengan kita. Bila kita pandai tarik hati murid takkan bosan dengan kita. InsyaAllah murid takkan bosan. Cuma cikgu kena bersedia untuk cikgu berhadapan dengan murid yang sama. Tapi bila saya dah percaya buat untuk yang pertama, mereka dah habis 3 tahun, sebab saya kena buat contoh untuk diri saya dulu. Saya ambil saya ngajar bahasa Melayu, saya ambil murid tu dari tahun 4, saya ikut sehingga tahun 6.
So lepas tu kita bincangkan semula, cikgu nampak tak di mana sebenarnya kebaikan bila kita ikut murid ni. So sekarang cikgu menerima dengan hati yang terbuka. So saya tak ada masalah. Sudah. Okey, jadi sebagai pemimpin sekolah kena ke depan dahulu, beri contoh, dan yang paling penting empati ya Puan Sharifah. Ya, empati dalam masa yang sama, apa sahaja yang kita lakukan, kita kena ada rasa empati pada guru. Apabila guru ada masalah, kita kena biar mereka selesaikan masalah mereka dahulu. Jangan paksa mereka hadir ke sekolah dengan hati mereka yang penuh dengan gundah gulana. Jadi bila dia datang dengan hati yang tak gembira, dia tak akan dapat mengajar dengan baik pada hari tersebut. Jadi kalau guru ada masalah, kita biarkan mereka pergi dulu dengan masalah mereka, selesaikan, baru kita patah balik ke sekolah. Okay, itulah antara tips-tips yang boleh Puan Sharifah kongsikan kepada penonton kita ya. Okey, baik Puan Sharifah, berikutan PBD dijadikan elemen penting dalam sistem pendidikan negara. Pelbagai usaha telah dilaksanakan bagi memastikan ia benar-benar difahami dan diamalkan oleh semua guru. Namun, laporan dari lapangan menunjukkan masih wujud ketidakseragaman dalam cara guru mentafsir dan melaksanakan PBD, menyebabkan ada jurang dalam pentaksiran kemajuan murid. Dalam konteks ini, bagaimana pihak sekolah Puan memastikan semua guru memahami dan melaksanakan PBD dengan betul dan konsisten? Silakan Puan. Baik, untuk kita nak semua warga sekolah kita, macam saya supaya faham konteks PBD dijalankan, jangan jemu untuk bercerita dengan guru. Tipsnya jangan jemu. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam cikgu dah tahu, tapi kita jangan rasa macam cikgu ni dah tahu, tak payah lagi dah cerita dengan dia. Tak. Kita kena dekati hati mereka. Yang pertama, setiap kali kita buat mesyuarat guru ataupun mesyuarat kurikulum, kita kena sentuh berkaitan dengan PBD. Kita kena sentuh secara luaran dan kita minta ketua panitia untuk menyentuh secara lebih mendalam dalam mesyuarat panitia mereka. Mereka kena jalankan sesuatu supaya cikgu sentiasa dekat dengan PBD. PBD itu sentiasa di hati mereka. Ya. Seterusnya kita jalankan pembugaran sebenarnya. Pembugaran pentaksiran bilik darjah itu sendiri. Dalam pembugaran kita tak ada hanya bercakap saja, tak. Tapi kita jalankan bengkel. Bengkel apa itu PBD, apa itu pentaksiran dan bagaimana penjaminan kualiti dijalankan. Baik. Jadi mereka akan sentiasa, perkara itu akan sentiasa segar dalam minda guru-guru, dalam hati. Sentiasa di bibir guru-guru. Seterusnya, satu ni yang saya minta daripada guru saya, setiap tahun dia kena baca buku panduan pentaksiran bilik darjah edisi kedua dah sekarang. Okey, itu sangat unik. Dia kena baca. Dia suka ke dia tak suka, dia kena baca, sebab setiap kali kita baca, kita akan dapat perkara baharu sebenarnya. Buku ini? Ya. Panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Ini buku yang Puan Sharifah rujuk kepada guru-guru. Semua guru perlu rujuk. Sebab inilah kitab kita untuk pentaksiran bilik darjah sebenarnya. Ya. Pembuktian, bila masa dia baca, dia perlu kunci masuk dalam SPL KPM. So itu bahan bacaan mereka. So kita perlukan bantuan daripada penyelaras SPL KPM, penyelaras ladap kita, untuk bantu pastikan semua guru telah baca. Itu satu lagi tips daripada Puan Sharifah supaya semua guru membaca buku panduan pelaksanaan sebelum melaksanakan PBD di sekolah. Betul. Kemudian pastikan guru mempunyai dokumen standard kurikulum dan prestasi. Ya. Itu kalau untuk saya di sekolah saya nak secara hard copy. Saya tak nak soft copy. Walaupun kita dalam dunia digital sekarang ni, Puan Sharifah tetap yakin kepada hard copy. Betul. Sebab kita akan lihat di mana dia menulis perkara-perkara yang sepatutnya dia tahu. Sebab buku di SKP tersebut, kita bukan nak yang cantik, yang tak berconteng, tak. Kita nakkan yang penuh dengan catatan dalam tu. Jadi secara tak langsung kita tahu mereka faham apa yang mereka jalankan sebenarnya. Tapi permulaan memang sukar sikit lah, sebab di SKP tu kan banyak, tebal. Tapi tak apa, sekolah boleh bantu untuk
cetak Oh, okey. dan kita boleh kongsi sebenarnya kita tahun ni kita ajar, tahun depan kita tak ajar, buku ni kita boleh pinjamkan kepada kawan kita yang lain. Ya, setuju. Sebab dekat situ semua ada. DSKP itu sangat penting. Cikgu kena baca dan kena faham apa yang ada dalam DSKP. DSKP. Maksud Puan merungkai DSKP? Betul. Sekiranya ada ketidakfahaman, cikgu kena rungkai dan rangkai DSKP itu, supaya sekiranya ada isu tak cukup masa, kekangan untuk habiskan silibus, mereka boleh merangkai tajuk-tajuk yang boleh dijadikan satu, supaya secara tak langsung kita dapat juga habiskan silibus. Jadi moderasi itu berlaku secara dalaman. Ya, moderasi kena sentiasa berlaku di peringkat panitia. Ya, di peringkat panitia. Sebab mereka yang mahir dengan mata pelajaran mereka. Okey. Seterusnya, sokongan daripada pentadbir. Pemantauan berkala ataupun secara spontan itu penting. Bila kita sentiasa memantau, guru akan rasa ada dua keadaan. Satu, guru rasa tak selesa. Satu lagi, guru rasa dia dihargai. Jadi kita abaikan yang guru rasa tidak selesa. Kita ambil guru yang rasa mereka dihargai. Kita fokus pada yang dihargai. Betul. Kita kena cari yang positif, kita kena abaikan yang negatif. Okay, saya setuju dengan Puan Sharifah tentang yang itu, ya. Memang ada tantangan daripada pihak-pihak guru yang sebenarnya bilangannya kecil, Puan Sharifah, ya. Tapi sebenarnya yang berminat, yang berfokus masih banyak lagi. Itu yang perlu kita fokuskan. Betul. Sebab dia perkara ni bila dia dah biasa, dia tak ada apa sebenarnya. Jadi kita kena biasakan dia. Sebab kita bukan cari salah, kita tak cari salah pun, cuma kita nak cari titik persamaan supaya apa yang kita jalankan mengikut landasan yang betul. Setuju, Puan Sharifah. Ada lagi nak tambah, Puan Sharifah? Okay. Untuk pemantauan tu biasanya kita akan buat contoh learning walk. Kita tak masuk lama, kita masuk sekejap, kita pantau, kita lihat macam mana. Dalam 10 minit je kita masuk, kita cuma nak lihat. Mungkin kita fokus kepada aktiviti kumpulan. Jadi kita lihat untuk aktiviti kumpulan saja, dan kita boleh bincangkan semula dengan cikgu tu berkaitan dengan aktiviti kumpulan yang mereka jalankan. Kita jangan fokus terlampau banyak untuk sehari. So senang, cikgu pun tak rasa terbeban. Rasanya pemantauan tu kita dah boleh pergi ke soalan yang seterusnya ni, Puan Sharifah. Okey, baik. Pentadsiran bidik darjah ataupun PBD membawa kita ke arah pendidikan yang lebih autentik, melihat perkembangan murid secara holistik dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, dan ia dilakukan secara berterusan sepanjang pengajaran dan pembelajaran. Tetapi satu persoalan besar tetap timbul. Bagaimana kita boleh pastikan semua guru menilai dengan adil, konsisten dan mengikut standard yang ditetapkan? Jadi apakah langkah-langkah yang diambil untuk menjamin kualiti dalam penilaian PBD di sekolah, Puan? Silakan, Puan. Baik. Kita sedia maklum pentadsiran bidik darjah ni sangat subjektif sebenarnya. Sebab setiap orang mentaksir dengan cara mereka sendiri. Sebab murid-murid mereka. Jadi kita perlukan satu kata pemutus. Bagaimana mereka nak mentaksir supaya hasil yang kita dapat diterima oleh semua pihak. Yang pertama, kita kena teruskan dengan penjaminan kualiti. Penjaminan kualiti, penjaminan kualiti itu amat penting kita jalankan di sekolah setiap masa. Dia bukan hanya berfokus pada hujung tahun, pertengahan tahun, tak. Tapi penjaminan kualiti ni bermula dari sesi awal persekolahan sehingga habis sesi persekolahan pada tahun-tahun semasa. Okey, setuju. Okey, untuk penjaminan kualiti kita sedia maklum kita ada 4 penjamin, ada 4 proses, ada 4 P. Okey, apa P yang pertama itu, Puan? Kita pergi kepada P yang pertama. P yang pertama, kita pergi kepada pementoran. Pementoran. Ya, pementoran ni bagaimana cara kita nak bimbing penolong kanan kita, barisan SLT kita, barisan MLT kita yang terdiri daripada ketua panitia dan juga guru-guru kita. Biasanya kalau saya lebih kepada menjadi mentor kepada penolong kanan dan ketua panitia. Bila kita curahkan ilmu kepada mereka, mereka bertanggungjawab untuk mencurahkan pula ilmu tersebut kepada ahli-ahli dalam panitia. Ini sebab ketua panitia ni sebenarnya dia orang utama kat sekolah.
Sebab mereka yang mahir dengan subjek mereka. Macam saya cuma mahir untuk bahasa Melayu. Saya cakap, sebab itulah kemahiran yang memang paling ada dalam saya dan saya faham di SKP saya. Tapi kalau untuk kemahiran mata pelajaran matematik, ketua panitia matematik lah yang bertanggungjawab, yang pakar, yang pakar dalam mata pelajaran. Pakar dalam hal tu. Kalau tak pakar, kita tak pilih jadi ketua panitia. Betul tak? Setuju. Kita dah pilih sebenarnya ketua panitia ni, kita nak yang memang pakar dalam subjek tu. Okey. Kemudian kita pergi kepada pemantauan. Pemantauan ni pun mesti diterajui oleh guru besar. Macam mana pun guru besar mesti terlibat dengan pemantauan. Tapi kita ada kekangan juga sebagai guru besar. Kita ada banyak perkara-perkara lain yang kita kena jalankan. Jadi pemantauan tu kita kena turunkan pada anak buah. Empowerment. Ya, kita kena turunkan empowerment kita kepada penolong kanan terutamanya. Ya, penolong kanan kita kena bimbing bagaimana cara untuk memantau guru-guru. Ya, sebab kita memantau, kita nak guru selesa dalam pemantauan. Kita tak nak guru tu tak selesa sebenarnya. Sebab memang kalau mereka tak selesa akan sukar, sebab akan ada pemberontakan sedikit di situ. Ya. Antara contoh pemantauan kalau Puan Sharifah boleh kongsikan. Pemantauan yang pertama sekali kita akan pergi kepada rancangan pengajaran harian. Itu confirm. Kan? Sebab itu memang jelas cara mereka mentaksir. Kita boleh baca. Jadi kemudian kita boleh gunakan learning walk tadi, kita masuk dalam kelas. Kita boleh lihat bagaimana apa yang kita nak lihat je pada hari tersebut. Jangan fokus terlampau banyak. Jadi kalau kita dapat 5 orang pada hari tersebut, jadi kita boleh analisa data untuk 5 orang guru yang kita boleh bentangkan semula berdasarkan analisa 5 orang guru tersebut. Adakah secara berkala pemantauan mungkin learning walk tadi? Learning walk ni biasanya kita kita letak instrumen di dalam Google Form. Google Form. Google Form yang senang sekali sebab kita senang nak lihat bila penolong kanan pentadbiran kita pantau, bila penolong kanan co-curriculum kita pantau. Jadi di situ kita nampak pemantauan tu sentiasa berlaku, tapi kita tak tetapkan masa. Sebab kita tak nak cikgu dah bersedia, pukul 8 penolong kanan pentadbiran akan masuk, akan jalankan learning work. Kita tak nak macam tu. Jadi tak ada autentiknya, tak ada. Keasliannya tak ada. Pura-pura berlakonan sahaja. Kita kena sentiasa. Jadi cikgu kena sentiasa bersedia. Itu yang kita nak sebenarnya. Kita nak guru sentiasa bersedia. Terbaik Puan Sharifah. Kita pergi ke P yang seterusnya. P yang seterusnya penyelarasan. Penyelarasan ni biasanya kita nak selaraskan di mana data-data PBD kita nak simpan. Macam di Sebaya kita gunakan 2 kaedah. Yang kaedah yang pertama kita gunakan secara offline. Kita gunakan Google Classroom. Kita gunakan format yang lama, yang memang yang diberi oleh BPK dahulu. Kita masih gunakan ni. Maksudnya borang transit? Ya, borang transit yang lama tu kita masih gunakan. Sebab borang transit tu sebenarnya amat membantu untuk kita melihat semula data-data PBD apabila cikgu kunci masuk. Kemajuan murid tu kita akan nampak sebab dalam borang transit tu dia ada graf, dia ada semua sekali, dah lengkap dalam. Jadi sebagai guru besar saya tak perlulah nak pergi cari ketua panitia, nak tanya, tak perlu. Saya cuma buka saja di situ dan kita akan dapat lihat untuk kelas, untuk subjek, semua ada. Analisa semua ada dalam. Sebenarnya ada salah faham Puan Sharifah. Ada sekolah yang kami lawati, mereka mengatakan borang transit dah tak perlu lagi. Yang perlu ialah yang kita key in dalam sistem. Jadi pendapat Puan Sharifah macam mana? Kalau untuk saya kata perlu. Perlu ya? Sebab bila kita dah dapat data yang ada keresahan yang kita dah bincangkan, barulah kita pindahkan kepada yang dalam sistem. Sebab bila yang dalam sistem kita dah tak dapat analisa seperti itu. Kita tak boleh buat analisa seperti yang ada dalam rekod transit tu. Itulah bezanya. Tapi kami di Sebaya memang bersetuju sebulat suara untuk simpan rekod tu dalam rekod transit dalam Google Classroom. Itu antara tips yang boleh dikongsikan oleh Puan Sharifah ya. Rekod transit masih lagi kekal relevan hingga saat ini. Untuk kami gunakan. Masih relevan. Kami tak ada bantahan sebenarnya daripada guru. Mereka sendiri nampak di mana
bila ada rekod transit, dia akan rasa lebih mudah untuk kita nak akses. Baik. Okey. Kemudian kita akan adakan analisa pembentangan 2 kalilah setahun. 2 kali setahun. Okey. Dan P yang terakhir. P terakhir, Pengesanan. Pengesanan ni dia akan berlaku apabila kita nak menjalankan ujian. Contoh, kita ada, kalau di sebaya kita ada 2 kali ujian sebenarnya untuk tahap 2. Okey. Ujian pertengahan tahun dan ujian akhir sesi akademik kan. Ujian pertengahan sesi akademik dengan ujian akhir sesi akademik. Kedua-duanya kami buat. Okey, baik. Sebab kita nak biasakan juga murid dengan ujian. Dan sebenarnya ujian ni salah satu cara nak menarik murid datang sekolah. Betul. Supaya ibu bapa lebih alert. Sebab kan saya kata tadi, kita nak menukar pemahaman ibu bapa ni agak sukar. Jadi bila kita buat ujian, ibu bapa akan alert sebenarnya untuk anak mereka sekolah dan belajar kat sekolah. Okey. Jadi semasa pengesanan, kita turunkan empowerment tu kepada ketua panitia untuk semak item-item yang mereka lakukan supaya dia sesuai dengan DSKP. Yang penting items mesti sesuai dengan DSKP. Okey. Itu saja. Okey. Daripada penerangan Puan tadi, saya lihat memang Puan Sharifah sentiasa membangunkan SLT dan MLT Puan Sharifah. Jadi dekat sini nampaklah membangunkan kapasiti SLT dan MLT itu memberi impak yang besar kepada kemajuan murid dan integriti pelaksanaan PBD itu sendiri. Okey. Itu 4P tadi kita dah jalankan. Kemudian daripada situ kita akan adakan dialog prestasi. Dialog prestasi sangat penting. Sebab kita nak lihat pembentangan daripada panitia, di mana kedudukan murid-murid mereka. Kita nak lihat berapa orang murid yang telah menguasai, yang belum menguasai, dan apa tindakan susulan yang kita nak buat untuk murid yang belum menguasai. Dan di situ jugalah kita boleh lihat sama ada TP yang diberi oleh guru selaras atau tidak. Maksud saya selaras, tidak ada keraguan. Sebab contoh macam kami di Sebaya, kami ada 5 kelas. Sekiranya ada kelas yang datanya terlampau berbeza dengan kelas lain, kita akan minta cikgu subjek, guru mata pelajaran tersebut menjalankan moderasi semula. Maksudnya ada jurang antara subjek, itu perlu diambil kira. Kita kena lihat juga. Jadi di situ kita kena jalankan moderasi, kita kena buat pertimbangan profesional. Bagaimana cikgu-cikgu nak buat pertimbangan profesional? Berdasarkan kepada evidence yang telah mereka sediakan sebelum ni. Kena rujuk balik evidence. Sebab tu pentingnya evidence. Kena semak semula rekod perkembangan murid. Rekod perkembangan murid tu sangat penting. Sebab di situlah kita lihat kemajuan murid dari masa ke semasa. Okey, jadi seterusnya, untuk kita nak dapatkan data yang sah dan diterima oleh ibu bapa murid, kita akan adakan hari terbuka. Kalau di Sebaya, nama hari terbuka itu kadang-kadang kan ada dia punya nama khas. Macam kami namakan dia Hari Terbuka Sebaya. Hari Terbuka Sebaya. Okey. Jadi pada hari tersebut, ibu bapa akan datang untuk mendapatkan maklumat daripada guru-guru, guru-guru subjek, perkembangan anak mereka. Pada hari terbuka juga, cikgu akan serahkan prestasi murid anak-anak mereka. Jadi situlah ada soal jawab. Sekiranya ada ketidakpuasan hati ibu bapa, di situ kita akan terangkan semula, dan di situ jugalah kita akan dapatkan bantuan daripada ibu bapa. Apa yang kita nak ibu bapa bantu di rumah. Jadi ibu bapa tahu apa yang perlu mereka bantu apa keperluan anak itu sendiri. Bukan daripada sudut cikgu saja, ibu bapa perlu support juga. Beri sokongan. Kena beri sokongan. Tapi yang paling menarik sekali dekat Sebaya, kami akan adakan showcase Sebaya pada setiap tahun. Itu kemuncaknya lah. Kemuncak untuk PBD di Sebaya. Kami akan adakan showcase Sebaya pada hujung tahun, yang mana kami akan panggil ibu bapa datang. Ibu bapa juga komuniti.
yang berada di sekitar. Dalam masa yang sama kami jemput sekolah-sekolah yang berhampiran untuk datang, lihat. Jadi mereka nampak hasil yang telah dapat dijalankan oleh guru dan murid sepanjang tahun. Dekat situ juga bila kita buat pameran ni, kita buat showcase, ibu bapa akan lihat apa yang anak mereka dah belajar sebenarnya. Dia akan nampak. Dan ibu bapa nampak gembira sebenarnya. Sebab kita tak fokus pada pembelajaran je. Masa kita jalankan showcase sebaya ni, kita ada pameran dan kita ada aktiviti di pentas sebenarnya. Sebab kan kita kan hantar setiap tahun murid kita bercerita, nasyid, storytelling. Setakat ini peringkat yang tertinggi untuk sekolah Puan? Biasanya setakat ni single negeri. Macam sekarang ni, contoh sekarang ni yang boleh dibanggakan, yang terkini, sekolah kami sebab sekarang tengah sukan untuk bola baling, kemejohan daerah untuk lelaki dan perempuan. Wow, tahniah untuk sekolah sebaya Johan boleh dianggap kebitaraan sekolah juga ke? Kebitaraan kami more kepada softball. Tapi kami kata untuk sukan-sukan lain kami tak biarkan mereka, tak ketepikan ketepikan. Jadi telah dibuktikan rasa gembira. Gembira sangat bila kita dapat kejuaraan berganda tu. Jadi kita dapat tunjukkan sebenarnya kehebatan murid-murid kita. Persembahan tu antara yang menarik minat ibu bapa tu. Jadi mereka dapat lihat bakat secara live. Potensi anak di situ baru agak tersedar. Di rumah tak nampak. Betul. Tapi di sekolah kat rumah anak dia macam diam. Tapi bila di sekolah dia akan lihat perkara yang berbeza. Showcase ni memang menarik sebenarnya. Jadi pada hujung minggu ke showcase itu selalunya kami buat pada hari Sabtu. Hari Sabtu lah masa itulah ibu bapa bercuti. Okey, katanya daripada sepanjang dewan di bawah tu penuh. Sepanjang dewan terbuka kami tu memang penuh. Dan masa pertama kali kami buat, kami memang masa mula-mula buat kami rasa macam ada ke ibu bapa yang datang, kan kita rasa ada keraguan sikit. Tapi bila tiba hari, masa kami buat lawatan showcase di sekolah Puan Sharifah, ada satu sudut, ada ibu yang support anak dia datang di situ dan dia pun bantu anak dia untuk buat persembahan showcase itu sendiri. Kami mendapat sokongan yang penuh sebenarnya daripada PIBG dan KISB. Sokongan ibu bapa sangat padu. Saya bersyukurlah berada di Bandar Sungai Buaya yang mana PIBG sangat membantu. Dan ibu bapa, bila kita minta bantuan, mereka dengan sukarela datang. Walaupun ada yang bekerja, tapi mereka akan cuba ambil cuti separuh hari untuk bantu kami. Jadi disitulah sebenarnya kelebihan kami di sebaya. Kami dapat sokongan yang sepenuhnya dari semua pihak. Sangat menarik dan bermanfaat daripada perkongsian pengalaman Puan Sharifah tadi di lapangan sebagai pemimpin sekolah. Jadi rasanya sebelum kita tamatkan sesi ini, mungkin ada pesanan motivasi untuk pemimpin sekolah yang baru ditempatkan sebagai pengetua atau guru besar berkaitan dengan PBD. Silakan Puan. Baik. Untuk guru besar yang baru dilantik, jangan takut untuk membuat perubahan sebenarnya. Sebab perubahan ni penting. Sekiranya kita lihat sekolah kita berada dalam keadaan yang belum betul-betul dapat membudayakan sesuatu, contoh membudayakan pentaksiran bilik darjah ni, kita perlu menjalankan perubahan. Kita tak boleh tunggu terlampau lama untuk merubah daripada mereka kurang membudayakan PBD kepada lebih membudayakan PBD. InsyaAllah perubahan yang baik kita akan dapat sokongan daripada guru-guru di sekolah. Cuma pastikan dalam jiwa kita kena ada rasa empati kepada guru-guru. Empati itu penting sebab daripada situlah lahirnya guru-guru yang dapat mengikut apa yang kita cakap. Bila dia rasa dihargai, dia akan lebih menghargai kita untuk menjalankan apa-apa sahaja kerja. Sentuh hati mereka, beli jiwa mereka.
ya. Supaya mereka dapat bekerja dengan gembira. Gembira tu penting supaya dia tak menanti guru besar tak ada, seronoknya hari ni. Kita nak kita ada atau kita tak ada, sekolah dapat berjalan seperti yang kita impikan. Dan semoga kita dapat menguruskan sekolah dengan baik untuk kemenjadian murid dan menghasilkan, menjadikan sekolah kita sekolah yang berkualiti. Ya, okey. Pemimpin sekolah yang baru ditempatkan selalunya sukar untuk mencari pengikut. Kita kata followers. Bukan setakat Insta famous je ada followers, tapi leader pun ada followers. Jadi tips daripada Puan Sharifah tadi, kita beli jiwa. Beli jiwa kita punya pengikut, subordinat ataupun followers tadi. Pasti apa yang kita impikan, hala tuju kita pasti akan sampai tempat tujuannya, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, terima kasih Puan Sharifah atas perkongsian yang penuh inspirasi. Semoga lebih banyak sekolah membudayakan amalan terbaik penjaminan kualiti PBD dengan cemerlang seperti SK Bandar Sungai Buaya. Dengan ini, saya Zana Rabitul Azim. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang podcast Institut Aminuddin Baki, Cawangan Genting Highlands. PBD berkualiti, murid dihargai. Assalamualaikum dan jumpa lagi.